الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung perbahasan pada perkara-perkara yang membatalkan solat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mubtilatus salati wa yubtilus salata al-kalamu 'amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathur. Perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah habis pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan rukun-rukun salat. Perkara yang wajib mesti ada di dalam salat kita. Maka pada pagi yang barakah ini kita sambung, iaitu perkara-perkara yang membatalkan salat kita. Sembahyang ni adalah ibadah yang ada syarat-syarat dan rukun-rukun dia. Dia bukan satu benda yang ikut suka kita. So bila solat ni dia ada adalah ibadah yang ada syarat dan rukun dia, dan dia juga di sana ada perkara yang tidak boleh kita lakukan. Apabila kita melakukan perkara tersebut, maka solat kita menjadi batal. Dengan sebab perkara yang kita lakukan, dan kita akan sebut salah satu daripada perkara tersebut pada pagi ini sampai habis insya-Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kepada maksud ataupun definisi solat dari segi bahasa, solat itu bermaksud doa, iaitu permohonan kebaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dari segi istilah syarak pula, dia adalah aqwal, iaitu perkataan-perkataan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbiri, yang dimulai dengan takbir, itu baru salat. Wa mukhtatamatun bitaslimi, dan dikhitam, ditutupkan dengan salam. Bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Itulah kita panggil ibadah salat. Bukan kita salat kita ikut moyang kita, nenek kita, rukuk, sujud, kita ikut mereka, itulah solat. Tidak. Solat ni ibadah yang ada syarat dan rukun, dan di sana ada perkara yang boleh membatalkan solat kita. So pada pagi ni kita masuk yang pertama, kata musannif Habib Ahmad bin Zain rahimahullahu ta'ala, wa yubtilus salata, dan membatalkan solat itu ialah al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathur, iaitu berkata-kata dengan sengaja walau dengan 2 huruf. So bila kita solat, kita bercakap saja dengan sengaja, maka menyebabkan batal solat kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, pada permulaan Islam, ketika solat kita boleh bercakap. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat apabila mereka solat, mereka bercakap sesama mereka, angkat takbir, Allahu Akbar. Lantas mereka bersembang dengan rakan sebelah mereka, bersama sahabat sebelah mereka. Itu pada awal sejarah Islam, yang mana di dalam solat kita boleh bersembang, tak menyebabkan batal solat. Namun setelah turun ayat Quran yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin, surah Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, turun sahaja ayat ini, maka ketika ini telah mengarahkan untuk para sahabat solat tidak lagi berkata-kata, untuk solat diam. Untuk solat dalam keadaan diam. So pada awal Islam, sahabat hanya solat, angkat takbir, buat rukun, buat syarat, dah sah. Mereka bersembang ketika solat. Maka apabila turun sekali lagi ayat wa qumu lillahi qanitin, maka ketika itu para sahabat solat dalam keadaan diam, tidak lagi berbuat bersama dengan
rakan di sebelah mereka. Dan apabila selepas turun ayat tersebut, ada lagi sahabat yang bersembang. So Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sabda dalam Sahih Muslim, iaitu inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Sesungguhnya salat ini tidak layak, tidak boleh di dalamnya, iaitu di dalam salat, syai'un min kalamin nasi, sedikit pun daripada kalam manusia. Rasulullah bersabda, apabila dah turun ayat ni, masih ada lagi sahabat yang bersembang ketika salat, maka Rasulullah bersabda dalam Sahih Imam Muslim, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Apabila kita belajar di dalam bahasa Arab, syai'un di sini adalah kalimah isim nakirah. Apabila isim nakirah berada selepas ayat la nafiyah ataupun ayat nafi, dia membawa faedah umum. So apa-apa kalam manusia yang keluar daripada mulut manusia, sedikit ke banyak, batal solat. So dekat sini, berdasarkan hadis ni, ulama kaji, maka ternyata ungkapan yang diungkapkan oleh seorang manusia sekurang-kurangnya terdiri daripada 2 huruf. So ulama kaji yang Rasulullah SAW sebut ni, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Sedikit pun syai'un selepas la nafiyah, maksud dia umum, tidak diterima solat tersebut jika kita bercakap. So ulama kaji. Tu ulama kita lah. Kalau hari ni banyak alamak, ular dalam semak. Zaman dulu ulama ni berjasa, tapi zaman sekarang ni mudah-mudah je orang mentohmah, menghina dan tidak beradab dengan para alim ulama. Kalau ada hukum ataupun ada isu yang berlaku dalam umat Islam, orang tak rujuk ulama, mereka rujuk TikTokers, YouTuber, Facebook, Insta famous dan sebagainya. Mungkin kita yang hadir ke masjid ni, macam klise, benda yang tak logik lah. Tapi apa yang berlaku hakikat di luar sana, di media sosial dan perkara-perkara yang berlaku di sana, orang awam ni lebih takut kepada ulama. Takut ulama ni jadi syirik, takut ulama ni jadi sembah kubur, tapi dia tak takut dengan diri dia. Pelik zaman sekarang ni. So tanya hukum, tanya kepada ahli TikTok. So kita nak tanya hukum, tanya pada pihak berautoriti. So ulama berdasarkan hadis tadi, mereka kaji dan mereka dapati bahawa ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang manusia sekurang-kurangnya terdiri daripada 2 huruf. Maka apabila seseorang itu sengaja bercakap dalam solat dan ungkapan tersebut ada terdiri daripada 2 huruf, maka solat dia batal. Tiba-tiba kita tengah solat, ada orang call, bunyilah telefon kita, kita tak silent, bunyi, kita pun angkat, kita sedar, kita tengah solat, kita pun kata tengah solat ni, maka batal solat kita. Dah berapa ungkapan dah, lebih pada 2 huruf dah tu. Ataupun kita kata, kita angkat, solat, batal solat kita. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Boleh rujuk dalam hadis Sahih Imam Muslim. Namun itu kalau 2 huruf, ada persoalan. Kalau orang itu bercakap, Ustaz, tetapi dia hanya menggunakan 1 huruf, maka 1 huruf tidak membatalkan solat, kecuali ni kena hati-hati, kecuali perkataan 1 huruf yang boleh membawa faham atau boleh membawa makna, maka batallah solat. Di dalam bahasa Arab, orang Arab ini, mereka ada gunakan, tapi ini ganjil, ini sangat sedikit. Saya ulang balik, 2 huruf, kita cakap saja 2 huruf dengan sengaja, batal solat. Tetapi kalau kita cakap 1 huruf, tidak membatalkan solat. Tetapi kena hati-hati Ustaz Amir kita kan, tetapi sekiranya 1 huruf itu boleh mendatangkan faham dan mendatangkan makna,
maka solat kita batal. Contoh, dalam bahasa Arab kita ada beberapa kalimah yang dia satu huruf je, tu haji, tapi dia boleh bagi makna. Contoh, qi, i, fi. Qi, kita ambil qi. Qi ni fi'il amar, asal daripada perkataan waqaya, waqa yaqi, wiqayatan. Fi'il amar dia qi, peliharalah olehmu. Kalau tengok dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhanna suwal hijarah. Betul kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu, peliharalah oleh kamu semua. Dekat sini qu, dia tak pakai qi. Sebab apa? Sebab dia qu, dia fi'il amar, waw dekat situ wawul jama'. Peliharalah oleh kamu, kamu ramai, qu. Tapi kalau kamu seorang, kita dalam bahasa Arab kita bagi qi, qaf baris di bawah, satu huruf, tapi boleh membawa makna, boleh membawa faham, maka batal solat walaupun satu huruf. Okey, boleh. Itu al-kalamu amdan walau biharfaini, itu bercakap dengan sengaja walaupun dengan dua huruf batal. Kalau satu huruf tidak batal, tetapi ada setengah perkataan yang boleh membawa faham dan makna, maka juga boleh membawa batalnya solat kita. Kemudian musannif kata lagi, wa nasiyan in kathur, dan dalam keadaan lupa sekiranya banyak. So kalau kita lupa, kita bercakap dan percakapan kita itu banyak, maka dia juga boleh membawa kepada batal solat. So yang pertama, tak payah pening-pening. Yang pertama, perkara yang membatalkan solat adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap ada berapa? Ada dua. Bercakap dengan sengaja, kalau dua huruf batal solat. Kalau satu huruf tidak batal solat. Sekiranya satu huruf mendatangkan maksud dan faham dan makna, maka batal solat. Yang kedua, bercakap tapi dengan tidak sengaja, boleh membatalkan solat. Sekiranya kita bercakap tu banyak, kita punya perkataan itu banyak, maka dia boleh membatalkan solat. Okey, apabila kita terlupa atau jahil hukum, dia hidup daripada ulama ataupun dia baru masuk Islam, maka dalam solat dia bercakap, boleh batal tak? Boleh. Tapi kalau dia tak sengaja tadi, tidak batal sekiranya sedikit, tidak banyak. Tu dia punya dhabit lah, dia punya qaid dia. Kalau sedikit lupa tak batal, kalau banyak lupa batal. So apabila ulama melihat kepada wanasiyan in kathur, kita bercakap dalam keadaan lupa dengan banyak, ulama melihat kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana saya pun dah lupa matan hadis tu, tapi lebih kurang jalan cerita dia kita ringkas lah. Lebih kurang jalan cerita dia pada zaman Nabi solat dengan para sahabat. Saya tak pastilah solat apa, tapi 4 rakaat. Sama ada zuhur, asar ataupun isyak. Kena rujuk balik. Okey, tak apalah, solat 4 rakaat, zuhur, asar, isyak. Ketika Rasulullah mengimamkan para sahabat, okey, ketika Rasulullah menjadi imam, sepatutnya pada asalnya solat isyak ke asar ke zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Namun Rasulullah pada rakaat kedua, waktu tahiyat awal tu, Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian para sahabat macam bingung. Satu sahabat ni masyhur, okey, dikenali dengan gelaran Dzul Yadain. Okey, Dzul Yadain berani tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau solat ni engkau terlupa atau engkau qasar, iaitu memendekkan solat? Sahabat punya adab, itu pertanyaan yang dia tanya kepada Rasulullah. Sahabat tak tanya, engkau salah ni, apa sembahyang zuhur 2 rakaat, kita 4 rakaat. Tapi dia tanya apa? Ya Rasulullah, engkau solat engkau lupa ataupun engkau qasar, engkau pendekkan. Dia bingung, padahal tak ada perkara yang boleh menyebabkan kita qasar, kita pendekkan solat. Para sahabat yang lain diam. Dzul Yadain tanya kepada Nabi selepas solat. Kemudian Rasulullah kata kedua-duanya tidak. Nampak?
Kedua-duanya tidak, iaitu tidak lupa dan tidak qasar. Pada Rasulullah betul dah lah solat ni 4 rakaat. Okey. Kemudian Zulaidah kata tak, engkau lupa ataupun engkau qasar, engkau pendekkan, memang 2 rakaat. Kemudian apa Rasulullah buat? Rasulullah tanya sahabat yang lain, betul ke apa yang Zulyadain sebut ni? Aku solat 2 rakaat. Apa sahabat yang lain kata? Betul. Sahabat yang lain mengakui apa yang dikatakan oleh sahabat yang masyhur dengan Zulyadain, iaitu engkau betul, engkau solat 2 rakaat. Kemudian apa Rasulullah tak buat? Rasulullah bangun, Rasulullah sambung lagi 2 rakaat. Kisah ini membawa kita kepada umat lah, bahawa bercakap dengan tidak sengaja tidak membatalkan solat sekiranya sikit. Rasulullah cakap apa perkataannya? Rasulullah dah habis solat, Rasulullah ingat dia dah rasa dia dah habis dah solat. Sahabat pula tidak tahu hukum. Okey, sahabat ketika tu tak tahu lagi hukum. Maka ketika itu dimaafkan kerana perkataan Rasulullah dan juga para sahabat ketika itu tidak banyak. Okey, dobet kat sini wa nasiyan in kathur, dan dalam keadaan lupa jika banyak. So kisah ini boleh membawa kepada kita perkataan yang Rasulullah pada solat 4 menjadi 2 tersebut tidak banyak. So kalau kita sembang dalam handset, kita buat 2 rakaat terlupa kan, sembang dalam handset dah 15 minit sembang terlupa, macam mana? Tu dah terlebih nasian dan juga dah banyak, maka itu boleh membatalkan solat. Boleh? Okey, jelas. Okey, pada perkara yang pertama yang membatalkan solat sudah jelas, iaitu bercakap dengan sengaja walau 2 huruf dan dalam keadaan lupa jika banyak. Saya bawa datang kisah hadis daripada Sahih Muslim tadi, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, dan juga kisah Zulyadain ketika mana saya bahaskan berkenaan dengan dalam keadaan lupa sekiranya banyak. Kemudian kita pergi lagi, apa lagi musannif kitab ya yang barakah ini sebut, wa yubtiluha al-amalul kathir kathalathi khatawatin wal aklu wasyurbu wankishaful awrati in lam tustar halan wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Okey, kemudian perkara yang kedua adalah al-amalul kathir, pergerakan yang banyak. Okey, pergerakan yang banyak di dalam solat boleh membatalkan solat. Kathalathi khatawatin. Kaf dekat sini litamthil, seperti langkah kaki berturut-turut. Dekat sini dia tulis kathalathi khatawatin, seperti langkah 3 kali, langkah kaki lah 3 kali. Dia tak tulis berturut-turut, tapi kita kena faham langkah 3 kali berturut-turut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pergerakan yang banyak dengan anggota yang besar sebanyak 3 kali berturut-turut boleh membatalkan solat. Di dalam mazhab Syafi'i, masalah bergerak yang banyak dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sama ada sengaja ataupun terlupa, maka dia membatalkan solat di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Namun di dalam solat kita ada 2 kita panggil af'al. Satu kita panggil af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah, iaitu perbuatan yang pilihan kita, yang menjadi pilihan kita. Dan satu lagi kita panggil af'al ittirariyah, iaitu perbuatan yang bukan pilihan kita. Contoh, perbuatan pilihan kita macam mana? Kita memang sengaja bergerak dan kita sedar kita bergerak sebab orang sebelah ataupun orang depan kita sudah tiada, mereka tak ada, dia dah batal solat, kita solat pada saf yang kedua, orang tu dah batal, orang depan kita ni dah batal, kemudian kita nak pergi ke depan, kita melangkah ke depan. Jika kita melangkah ke depan 3 kali pergerakan besar itu berturut-turut, maka batal solat. Kalau tak berturut-turut, solat tak batal. Okey, solat tak batal. Itu kita panggil af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang menjadi pilihan kita. Di sana ada satu lagi af'al
ittirariyah, perbuatan yang bukan menjadi pilihan kita, maka dia tidak membatalkan. Sebagai contoh, macam mana nak faham af'al ittirariyah? Okey, ringkas-ringkas kita bagi. Perbuatan yang tidak menjadi pilihan kita, sebagai contoh adalah apabila orang yang tidak biasa menjadi imam, satu masa tiba-tiba dia jadi imam, kan? Tak pernah jadi imam, tiba-tiba kena jadi imam kat masjid besar, masjid nilai ke, ataupun kat masjid negeri, masjid negara. Apa jadi? Dia akan bergetar. Tiba-tiba kena pimpin solat Jumaat first time, kan? Imamnya dulu first time jadi imam, bergetar tak? Dia tak bergetar, saya bergetar juga. So orang yang solat dalam keadaan bergetar, macam nak kiamat dah. Bergetar habis, kaki-kaki lutut-lutut ni. Siapa yang pernah rasai, dia akan faham. So pergerakan bergetar disebabkan takut tadi adalah af'al ittirariyah, iaitu perbuatan yang bukan pilihan dia. Maka perbuatan tersebut, walaupun banyak kali pergerakan tersebut, tidak membatalkan solat. Okey, contoh, alhamdulillah pada minggu lepas saya berada di Madinah. Ni baru balik di Malaysia. Minggu ni saya balik hari Selasa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi nikmat, kita ziarah Rasulullah, kita masuk ke dalam Raudah. Sekarang ni ibu-ibu, ayah-ayah, apabila kita nak masuk Raudah Nabi ya, dekat Madinah, iaitu masjid asal yang Rasulullah SAW dan para sahabat solat, ada tiang Aisyah, macam-macam lah dekat situ. Kita kena booking, nama aplikasi dia Nusuk. Nusuk. Tapi tahun lepas, Nusuk ni hanya boleh, sebab saya pakai visa pelancong, bukan visa umrah. Sebab kami pergi DIY bersendiri ya, dengan 2 orang kawan saya. Kami pergi DIY. So sampai di sana kita pakai visa pelancong. Kita daftar Nusuk lah. Okey, dekat Nusuk tu, kalau tahun lepas hanya boleh masuk Raudah setahun sekali. Tapi tahun ni, yang pertama kita boleh masuk Raudah setahun sekali. Yang kedua, dia ada satu lagi, iaitu kita panggil fast track. Fast track ni setiap 20 minit dia buka. Kita kena isi nama dalam Nusuk tu. So saya dah cuba dah. Yang 20 minit tu payah sebab kena sentiasa on data, on handset, dan kena refresh. Duk berlawan dengan orang lain. Setiap 20 minit buka, 20 minit buka. So saya kata, tak payah kita pakai booking lah. Booking senang, dia ada tarikh dan masa ikut kita. So saya booking 2 hari sebelum saya nak balik Malaysia, saya booking, saya nak masuk pukul 4 pagi. Pukul 3.30 pagi saya dah ada kat Masjid Nabi, dekat bahagian pendaftaran untuk masuk Raudah. 3.30 pagi. Dia pun scan kita punya QR, lulus, masuk. Masuk tu tak masuk Raudah lagi, dia transitkan kita ke dalam masjid lah, dekat tepi Raudah, belakang sikit, dekat Babun Nisa tu. Dia transitkan kita kat situ. Lepas tu dia lepaskan satu group by group. Okay? Satu group boleh masuk Raudah dalam, dia hadkan 20 minit, kemudian dia halau keluar, masuk group lain pula. Saya dengan kawan saya ni duk fikir, macam manalah kami ni nak solat fardu di dalam Raudah. Kita pun banyak akal juga, banyak licik juga kita kan. Tu yang masuk pukul 4 pagi. Dia pun lepas satu grup. Okey, sepatutnya grup kami masuk. Kami akal panjang, kami tak nak masuk kami pergi ke grup belakang, lambat-lambat kan. Lepas tu askar tu cam dah muka saya. Dia tengok, dia ni memang akal panjang Aku suruh panggil dia masuk, dia duduk pergi grup sana. Lagi-lagi dia tarik kami masuk juga. Kami pun tawakal ala Allah, masuk pergi Raudah pun kan. Dalam 4 suku. Subuh 5 suku, 5-10. Kami pun masuk. Kita masuk Babun Nisa, lalu ke belakang makam Nabi. Kalau orang ziarah Nabi, masuk ke Babu Salam, lalu ke depan makam Nabi lah. Nabi menghadap kiblat, kita lalu menghadap Rasulullah. Kami ni masuk Raudah, masuk belakang, pintu dia belakang makam Rasulullah. Ada, kita panggil tempat ahli kita panggil apa? Ahli Sufi. Kita panggil ahli Sufi, duduk di belakang makam Rasulullah. Tak apa, kita masuk. Teknik dia adalah nak duduk lama sampai 5 suku, sampai subuh. 8 minit, 7 minit sebelum subuh. Okey, dia tak halau dah. Siapa yang ada di Raudah ketika tu boleh solat. Alhamdulillah, rezeki kami boleh solat dalam Raudah subuh. Teknik dia macam mana? Ketika saya solat, kami masuk, kami solat
sikit-sikit. Kalau kita masuk terus ke mimbar ataupun terus ke tengah, lepas kita solat terus dihalau keluar. Teknik ni adalah masuk, solat dulu dekat belakang makam Nabi, kemudian bergerak sikit ke depan sikit-sikit. Jangan berhenti doa ke baca Quran, jangan. Solat. Nak ceritanya, lari jauh pula kita pagi ni. Tak lari jauh. Saya nak cerita pada perkara yang batalkan solat, bergerak tadi. Ikhtiar ittirariyah, yang dipaksa. Kawan saya solat, kami solat sama-sama lah. Saya belakang dia, di depan saya. Kami solat di belakang makam Nabi. Apa askar dia cakap? Polis yang duduk kat Raudhah tu, dia kata, "Ya Syekh," dia tu, "sembah Allah, bukan sembah kubur." Dia kata, "Sebab apa sembah kubur?" "Sebab kita solat belakang makam Nabi." Dia kata sembah kubur. Senangnya dia cop kita sembah kubur. Dia tahu ke niat kita sembah apa? Kalau sembah kubur, dia telah mentakfirkan kita, dia telah mengkafirkan kita. Maka tu bukan menjadi amal ahli sunnah wal jamaah. So tak semestinya solat belakang kubur sembah kubur. Kalau solat depan lembu, sembah lembu, tak semesti. Sebab i'tikad pada hati, bukan pada zahir. Kalau sembah dekat depan tiang, kita sembah sini, sembah tiang, tak. Okey. So nak ceritanya, kawan saya tu tengah solat, askar tu kata, "Ya Syekh, sembah Allah, bukan sembah kubur." Apa dia buat? Dia tak perhati dengan kawan saya ni. Dia pegang tubuh kawan saya ni. Kita ni orang Melayu kecil, tuan-tuan, dia besar. Dia pegang tubuh kawan saya ni. Kawan saya keras, tak nak buat tak tahu ke. Dia tarik kawan saya ni pergi ke depan, dalam misah, dalam 2 saf kot ke depan. Apakah sah solat kawan saya? Jawapan dia sah, walaupun dia bergerak melebihi 3 kali berturut-turut, besar. Tetapi itu adalah af'al ittirariyah, perbuatan yang tidak menjadi pilihan dia, iaitu paksaan daripada orang lain. So ini tidak membatalkan solat. Kalau menjadi af'al ikhtiyariyah, pilihan kita, baru membatalkan solat. Okey, masa ada lagi 5 minit, kita cepat sikit. Kemudian wal aklu, dan makan membatalkan solat. Okey, sebagai contoh lain, tadi saya ambil contoh af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang menjadi pilihan kita. Sebagai contoh, kita ni makmum, Tuan Haji ataupun Ustaz Amir ataupun saya lah, solat pada saf yang ke-5. Sebagai contoh, imam saf pertama, kita solat saf ke-5. Tiba-tiba nak jadi cerita, depan kita saf pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya batal solat. Nak terkencing ke, nak terberak ke, terkentut ke, semua keluar. So depan saya ni terus kosong. Apa buat? Saya perlu bergerak ke hadapan, betul? So saya bergerak ke hadapan, berapa langkah? Daripada saf ke-5 nak ke saf pertama, lebih 3 langkah. Adakah batal solat? Jawapannya tidak batal. Jika kita bergerak 3 kali lebih lah, saya rasa saf ke-5 nak ke imam 20 langkah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat pergerakan tersebut tidak berturut-turut. Tu kita punya qaid. Tu kita panggil apa? Kita punya ni lah huraian kita. Pergerakan membatalkan solat yang besar 3 kali, ingat, berturut-turut. Kita daripada belakang nak ke depan, 1, 2, berhenti, subhanallah, gerak balik, 1, 2, subhanallah, 1, 2, subhanallah, sampailah 1000 langkah pun boleh. Janji jangan berturut-turut. Okey. Wal aklu, dan makan membatalkan solat. Wa syurbu, minum membatalkan solat. Solat tarawih, imam muda baca punya panjang, makmum ni tua dah, sakit kaki dah ni. Bila imam tu sujud, rasa puas bangun sujud, dia dah standby air dekat depan dia, tengah duduk antara sujud, minum dulu. Boleh tak? Tak boleh. Ini membatalkan solat. Wan kishaful aurati in lam tustar halan, dan perkara membatalkan solat lagi, terbuka aurat. Kalau kita buka dengan sengaja, batal, of course. Ni terbuka, aurat terbuka dengan tidak sengaja, in lam tustar halan. Kalau kita tak tutup segera, maka solat kita batal. Kalau kita tutup segera, maka tak batal. Sebagai contoh, kipas masjid ni besar sangat, kita pakai kemplekat, kan? Ataupun kita solat dekat tepi pantai. Sabtu Ahad ni nak bawa family lah, anak-anak jalan pantai, kita main ambil angin pantai pula. Solat subuh, azan, kita sama-sama solat dekat tepi pantai. Allahu Akbar, anak azan, ayah jadi imam, ayah pakai kemplekat, angin kuat, terangkat kemplekat, selamat pakai spender. Allahu Akbar. Kalau tak pakai, habis dengan ikan-ikan mati. Okey, selamat pakai spender, terangkat je kain, dia tak tutup, dia kata biar api ya, sedap angin. Batal solat. Tapi bila terangkat segera tutup, tak batal.
Tapi kalau dia tidak segera, illam tustar halan, dia tak segera tutup, maka batal. Kalau dia segera tutup, maka tidak batal. Dia kata, aku pergi pantai seorang-seorang, tak bawa family, healing seorang-seorang, tak ada siapa kat sini, manusia tak ada, seorang pun tak ada, semua tidur, aku je solat, tak payah kot turunkan kain, biarkan aurat ternampak. Batal lah solat. Kena segera menutupnya. Kemudian perkara yang batalkan solat lagi adalah wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, iaitu terkena najis namun tak segera membuangnya tanpa menyentuhnya dan juga menanggungnya. Okey, coba sebagai contoh, apabila kita solat terkena najis yang tidak dimaafkan, okey, kita kena segera buang tanpa kita sentuh dan juga tanpa kita panggil hamlin, kita tanggung. Kita tanggung lah. Macam mana contoh dia? Sebagai contoh, ketika PKP, orang tak boleh datang masjid ni kan. So kipas-kipas ni kadang-kadang orang tak bersihkan. Sebab lama kan, lama tak guna masjid pun, tiba-tiba sekali dah tak PKP, masjid dah buka, orang boleh datang masjid. Alhamdulillah. Datang masjid, mereka pun on kipas, pakai maksimum 5. Bukan kain je terangkat, tahi cicak yang dekat kipas tu pun jatuh. Tengah duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir ke apa kan, ataupun duduk di antara dua sujud, tiba-tiba tahi cicak jatuh. Tahi cicak yang kering jatuh kena dekat paha. Apa buat? Kita nampak, kena segera buang. Tapi jangan sentuh dan juga jangan tanggung. Jangan pergi duduk pegang angkat dia, bakal batal. So kita tak kisahlah nak buang macam mana, sama ada kita tolak dengan paha kita sedikit ataupun kita tiup. Tiup lah supaya benda tu pergi. Ataupun imam dah naik, segera naik supaya tahi cicak itu keluar. Maka kalau kita biar dia tanpa kita tepis ataupun kita buang dia dengan segera, maka batal solat. Wa yubtiluha, dan perkara yang batalkan solat lagi, sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadza takhallufu bihima bi ghairi uzrin. Dan perkara yang batalkan solat lagi adalah, okey, sedikit lagi masa tak mengizinkan, sikit lagi, 5 minit lagi. Dan perkara yang batalkan solat lagi adalah sabqul imam bi ruknaini fi'liyaini, makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'liyaini, iaitu nisbah kepada rukun fi'li. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah kena faham, di dalam solat kita dah bahas, kita ada 13 rukun. Namun 13 rukun itu kita boleh kategoriskan dia kepada 3 rukun utama. Yang pertama, rukun qalbi, rukun hati, okey, iaitu niat. Yang kedua, rukun qauli, yang dinisbahkan kepada qaul, iaitu perkataan ataupun percakapan, iaitu apa dia? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi, salam yang pertama. Kemudian kita ada di sana rukun fi'li, rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Macam qiyam, dia kena buatlah perbuatan. Rukuk, i'tidal, duduk antara 2 sujud, maka itu dinisbahkan kepada fi'li. Maka apabila makmum mendahului imam 2 rukun fi'li, maka batal solat. Contoh, imam tengah qiyam, makmum ni duk buat imam ni macam dia nak pergi musafir. Kita nak pergi KL, lambatlah kawan aku ni, Assalamualaikum imam, kita jumpa dekat RNR Dengkil, ataupun aku tunggu kamu dekat RNR kat mana, kat mana-mana lah Dia buat macam tu. Dalam solat dia buat macam tu. Imam ni lambat imam ni muda, duk baca panjang, makmum ni dah tua, tak larat, macam saya sebut tadi. Imam ni lambat, saya nak tunggu imam dekat sujud lah. Dia buat macam dekat luar solat. Tak boleh. Tapi dekat sini, kalau 1 rukun tak batal. Contoh, imam tengah qiyam, okey, imam ni lambat dia kata, dia pun rukuk, aku tunggu imam pada rukuk. Batal tak solat? Tak batal lagi, sebab baru 1 rukun. Imam pun rukuk, tak batal. Yang batal adalah imam qiyam. Dia kata, lambat sungguh imam ni. Dia pun rukuk, Allahu Akbar. Imam tak rukuk lagi, dia pun i'tidal, Sami Allah liman hamidah. Dah 2 rukun fi'li. Dia masuk nak pergi rukun fi'li yang ketiga, nak masuk ke sujud, batal solat dia. Dikira mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Jelas? Okay? Kalau 1 rukun, imam duk qiyam, dia rukuk, Allahu Akbar. 1 rukun mendahului imam tidak batal, tetapi
haram dan berdosa. Dia perlu istighfar, dia perlu minta ampun ke Allah. Perbuatan disebut haram dan berdosa, tapi tidak membatalkan solat. Okey, terus cepat sikit wa kadza takhallufu bihima bighairi uzrin, ataupun terlambat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Kalau ada uzur tidak ada masalah, kalau tak ada uzur maka batal. Imam dah rukuk satu, imam dah iktidal dua, imam nak masuk ke sujud, nak masuk saja rukun ketiga, dia masih duduk qiyam lagi, batal. Tapi kalau dia tidak ada uzur, apa maksud uzur? Iaitu perkara yang boleh menyebabkan dia lambat. Iaitu sebagai contoh, imam rukuk baru dia kata terlupa baca Fatihah. Imam tadi baca sedap sangat, imam Amir baca sedap sangat, Allah khusyuk, teringat kat Madinah, lupa baca Fatihah. Imam rukuk baru tengah tak baca Fatihah. Maka ketika tu dia jadi apa? Dia dah imam, dia dah makmum yang muafiq, yang ada masa untuk baca Fatihah, tapi tak baca. Imam rukuk baru dia teringat, maka ketika tu dia wajib habiskan Fatihah. Okey, itu tidak masalah. Yang masalah ni dia saja-saja duk buat lambat. Okey, perkara ni boleh membatalkan solat. Okey, terus last kali, wala tasihhu salatu, dan tak sah solat. Maka batallah solat khalfa kafirin, solat di belakang orang kafir. Banyak lagi orang Islam nak pergi solat belakang orang kafir tu, haji, kan? Macam tu juga dalam dunia kita ada satu fahaman yang pelik-pelik, kan? Dia kata baik kita ambil pemimpin kafir yang amanah daripada pemimpin muslim yang korup. Kenapa kita nak nisbahkan pemimpin Islam dengan korup? Kita bersangka baik. Semua pemimpin Islam kena letak dalam otak kita, insya-Allah baik. Dan pastikan pemimpin Islam tu yang kita pilih, bukan orang kafir. Nak solat memang tak sah belakang orang kafir. Sebab setengah orang kafir ni dia pandai, dia belajar pasti, kan? Ataupun dia belajar pasti. So orang Islam ni tak khatam Quran, orang kafir dia hafaz Quran dah. So kita jadikan dia imam, boleh tak? Maka tak boleh. Maka dalam solat kita batal kalau imam itu imam kafir. Tak sah kita berimamkan imam kafir. Wa mra'atin, ataupun perempuan. Laki pergi solat dengan perempuan pula dah. Perempuan tak apa, tak tahu amalan apa, dia ada satu fahaman sekarang ni, perempuan jadi imam, laki jadi makmum. Baru kahwin, isteri dia ni khatam Quran, yang laki dia ni tak khatam lagi. Tak ada ilmu sangat lah. Dia kata biarlah isteri aku jadi imam, aku jadi makmum. Boleh tak? Tak boleh. Maka batal lah, solat dia tak sah. Okey. Dan yang terakhir adalah tak sah solat apabila kita solat belakang khunsa. Itu orang yang khunsa, dia ada dua kemaluan, kan? Sama ada dia khunsa yang muskil ataupun khunsa yang wadih, jelas ataupun dia muskil, sama-sama dia perempuan ke lelaki, maka tak boleh kita nak jadikan dia imam kita. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Kita akan jumpa, insya-Allah ada rezeki pertemuan akan datang pada perbahasan seterusnya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat daripada perkara-perkara yang batalkan solat, dapat kita baiki solat kita, dan kita doakan juga kesembuhan untuk anak kepada Imam Yusuf, imam satu masjid kita yang sekarang ni Allah Ta'ala uji, yang berada di IJN, institusi jantung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan lah. Allah bagi kesabaran, ketabahan kepada beliau untuk menghadapi ujian ini lah, insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.